Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian hari ini adalah tentang haiwan. Proses hidup haiwan terdiri daripada pernafasan, perkumuhan dan penyahtindiaan, tabiat makan dan pembiakan. Ingat, organ pernafasan haiwan ada 5. Yang pertama ialah peparu. Contohnya haiwan yang bernafas menggunakan peparu ialah harimau, arnab, kucing, kambing dan rusa. Haiwan yang bernafas menggunakan insang ialah ikan, obor-obor dan udang. Haiwan yang bernafas menggunakan spirakel ialah belalang, lipas. Seterusnya, haiwan yang bernafas menggunakan kulit lembap ialah haiwan yang terdiri daripada cacing. Dan yang kelima ialah haiwan yang bernafas menggunakan peparu dan kulit lembap, iaitu newt, salamander, sesilia dan katak ataupun kodok. Ingat, haiwan bernafas dengan menyedut udara dan membebaskan karbon dioksida.